Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puanku Zaliha binti Kusaan, Pengetua Sekolah Asrama Penuh Integrasi Temerloh. Yang dihormati Dr. Muhammad Nur Azminuddin, Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan SDI Mosti. Yang dihormati Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SISC Plus Sains dan Matematik PPD Temerloh. Yang dihormati Encik Zulkifli Mat Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, merangkap pengarah program STI Madani Mosti. Yang dihormati Teknologis Dr. Asrul bin Adam, Timbalan Pengarah Program STI Madani Mosti, Barisan Pensyarah UMPSA, Fasilitator, guru-guru dan peserta program yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program STI Madani bagi Parlimen Kuala Kerau. Bagi memberkati lagi program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Farish Firdaus bin Abi Muhammad Zaki Adil. Dipersilakan. Bismillah. Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, kami melafazkan setinggi-tinggi puji dan syukur atas kurniaan-Mu yang membolehkan kami meneruskan urusan kehidupan pada hari ini dan pada hari-hari mendatang. Ya Allah, kami mohon redha-Mu agar majlis penutupan STI Madani Mosti ini dilimpahi hikmah dan keberkatan, dinaungi rahmat serta keselamatan dan dijauhkan daripada segala bentuk kemudaratan. Ya Allah, Ya Mudabbirul Amr, limpahkanlah naungan rahmat-Mu kepada kami, khususnya seluruh warga Kementerian Pendidikan. Bimbinglah kami dengan hidayah dan panduan Rabbani-Mu, permudahkanlah segala urusan serta tindakan kami, agar kami dapat mencurahkan hikmat dengan penuh integriti, menghayati budaya kerja berkualiti serta bersatu hati menjayakan majlis penutupan program STI Madani Mosti ini dengan penuh tertib dan kesungguhan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang menerima segala taubat, ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Farish Firdaus atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis menjemput yang dihormati Dr. Nasaruddin bin Abdullah, SISC Plus Matematik Sains dan Matematik PPD Temerloh untuk menyampaikan ucapan.
Terima kasih kepada anak-anak pengacara majlis dan terima kasih kepada anak-anak yang bacakan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa biyassir wa la tu'assir wa bitamin wa bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Yang berusaha Puanku Zaliha, Pengetua SPBI Temerloh, yang berusaha Dr. Muhammad Nur Azmi bin Nurdin, Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan SDI Musti. Yang saya hormati Encik Zulkifli bin Muhammad Yusof, Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Pembuatan dan Mekanikal merangkap pengarah program SDI Madani bagi Musti bagi tahun 2026. Yang berusaha Pensyarah Universiti Malaysia Pahang, Sultanullah, Fasilitator, guru-guru. Yang berusaha doktor-doktor, Profesor Madya serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah kita telah pun dapat melaksanakan satu program. Seronok anak-anak? Yang inilah yang dikatakan the experiences of learning. Iaitu sebenarnya apabila kita belajar khususnya berkaitan dengan STEM A, dan kadang-kadang kita banyak belajar tentang algoritma, rumus, hukum di dalam fizik, kimia dan bio dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan semua hukum teori ini dalam lapangan. Ini sebenarnya yang cuba dibawa, yang cuba digarapkan dan diintegrasikan oleh Musti dan juga UMPSA, ya, supaya anak-anak mendapat, kata orang tu, satu pengalaman yang dikatakan meaningful learning. Ini pembelajaran bermakna. Jadi kita rasa seronok kerana pembelajaran itu bukan bersifat satu yang jumun. Kita perlu menghafal, kita perlu, kata orang tu, melaksanakan satu prosedur, satu langkah. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita tahu. Jadi ini satu pengalaman yang cukup bermakna. Dan saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh amat ingin mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada pihak Musti, dan juga yang paling berikan tepukan kepada UMPSA kerana telah pun bersama-sama dengan kita menyediakan fasilitator, khususnya Encik Zulkifli yang akan bersara pada hujung tahun ini tapi masih lagi gagap untuk meneruskan program ini. Jadi alhamdulillah bagi pihak PPD ini suatu kesempatan yang cukup bermakna bagi kami, dan insya-Allah besok kita akan ada untuk peringkat di sekolah rendah. Jadi sekali lagi bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Temerloh, ini merangkamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, Musti, UMPSA, barisan yang berusaha, Profesor Madya dan doktor-doktor, dan yang paling penting ingin saya sampaikan jutaan terima kasih juga kepada tuan rumah, Puan Zaliha. Tepuk tangan untuk ibu bunda kita yang telah pun menyediakan semua fasilitator dan juga menyediakan fasiliti. Sebab saya kawan-kawanku ni saya bimbang sikit sebab saya yang gaduh semua. Tapi alhamdulillah setiap kali kita minta buat program, memang dia akan memberi satu, kata orang tu, the sense of responsibility yang cukup bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk anak-anak pelajar, jadikanlah pengalaman pada hari ini adalah satu yang akan mendorong, menarik minat kita untuk menyertai. Tapi macam SPBI tak apalah, dia memang STEM A. Dan you akan ni semua anak-anak akan mengambil fizik, kimia, bio untuk pelajar-pelajar daripada SMK Seri Kuala, SMK Teluk Sentang, SMK Kuala Kerang, SMK Darul Naim, dan juga anak-anak pelajar daripada Kuantan, Sebenarnya ini dapat menarik minat kita untuk menyatakan STEM A ini bukan sesuatu yang sukar, tetapi dialah sesuatu yang cukup menarik kalau kita dapat menghayati sebenarnya semua prinsip yang ada di dalam mata pelajaran itu, dalam konten itu, dan kita laksanakan di peringkat lapangan. Jadi sekali lagi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Bukan rumput sebarang rumput,
rumput berhias di tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata ucapan. Majlis dengan penuh limpah takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Dr. Muhammad Nur Azmi Nordin untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis penutupan program STI Madani. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang dihormati Dr. Nasr bin Abdullah SI SES yang berfungsi Bapak Pendidikan Daerah Temerloh. Yang dihormati Tuan Zulkifli Muhammad Yusof, Bicarakan Bukti Politika Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik, merangkap pengarah program STI Madani, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Mosti short form. Mungkin adik-adik biasa dengan Mosti, tapi familiar lah. Mosti tu apa? Tak familiar Mosti itu short form untuk Ministry of Science, Technology and Innovation. Ini saya mungkin elaborate sedikit lah kalau tak familiar kan. Kepada juga barisan pensyarah daripada UMPSA, fasilitator, merangkap bahasa yang betul-betul mus, guru-guru dan yang juga saya percaya beberapa minggu bulan kebelakangan berusaha sedaya upaya untuk memastikan program pada hari ini terrealisasi. Dan juga yang saya rakyatkan semua peserta program yang dirahmati oleh Allah SWT. Okay, since tadi difahamkan tak berapa familiar apa itu Mosti kan? Short form of Ministry of Science, Technology and Innovation. Jadi semua mungkin selalu relate dengan kemudian pendidikan, betul tak? Tapi kalau dia peringkat PUI, peringkat negara, kita adalah Mosti kita buat kementerian yang bertanggungjawab terhadap teknologi-teknologi termaju. Mungkin adik-adik belum masih lagi di peringkat sekarang familiar dengan subjek-subjek seperti kimia, fizik, biologi kan. Tapi nanti bila adik-adik melangkah masuk ke satu lagi peringkat tinggi, bidang-bidang yang saya masukkan tadi, teknologi termaju, yang mungkin sedikit yang ada pengetahuan apakah bidang yang menjadi keutamaan kepada masyarakat global pada hari ini. Tahu tak? Okay, satu yang orang sering perkatakan berkaitan apa dalam dunia ini. Kalau satu masa dulu saya bagi internet, sekarang AI. Maksudnya adik-adik research cara yang tidak langsung, walaupun mungkin tidak macam mencuburi secara langsung, tapi tahu AI kan, betul. So kami di Mosti lah memainkan peranan utama dalam kalau dalam konteks meningkatkan minat, kita sebenarnya sebagai sokongan lah kepada khususnya Kementerian Pendidikan, Pensyaratan Pendidikan Tinggi untuk satu masa lagi dan sekalian daripada saya akan menggunakan ataupun menceburi bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi termaju.
seperti yang saya difahamkan, beberapa modul daripada UMPSA secara keseluruhan ada lebih kurang 10 modul, tapi Tuan Zulkifli maklum yang 5 modul antaranya tadi saya berkesempatan lah melihat adik terlibat dalam modul robotik, betul? Lepas tu ada teknologi roket di Padang, kan? So behind this actually seperti mana yang Tuan yang betul Dr. BBD bagi penekanan, kita kadang-kadang dalam pembelajaran dalam bidang yang memfokuskan kepada teori dan rumus dan sebagainya, tapi kita kekurangan aspek praktikal. Jadi ada ni, tadi saya tahu seronok kan? Bagaimana actually teori tu dari saya pun sempat di brief, tahu yang beberapa parameter ada dulu dalam brief yang di Padang tadi menentukan parameter seperti tekanan dan beberapa parameter lain untuk apa yang berjauh dan mungkin mencapai sasaran. Dan ada yang tadi kita terdengar cara rekod kan, yang kepada semua kan yang terlibat secara umum banyak aktivitas kan, kerana aktiviti sedemikian satu mungkin nanti bila memasuki alam pekerjaan ada yang sekadar menjaga mengaplikasi dengan lebih mungkin dapat saya menjadi salah beberapa kelompok pelajar menjadi jumpa dalam bidang AI yang lebih maju, saya yakin. So di mesti kita ada bidang-bidang lain daripada AI dan sebagainya, mungkin ada lipat teknologi lagi. Satu kita nanti dunia akan pergi ke quantum mechanics punya aplikasi. Dia sekarang kita fokus kepada micro yang kita gunakan sebenarnya kita saya bagi formula macam ni lah. Kalau kita menggunakan handphone, satu ketika nanti handphone akan ready, betul tak? Kita kan, so dunia pada hari ini dia akan memfokuskan ke arah untuk menghasilkan satu komputer yang lebih efisien. So teknologi behind that itulah yang mesti cuba untuk mengetengahkan lah teknologi maju di termaju diberikan untuk memastikan negara kan kita Malaysia tidak tertinggalan seperti yang terkini mesti cuba akan sedang dia mempromosikan teknologi tenaga nuklear. Mungkin kita dengar nuklear ni sebelum ni kita dengar lebih kepada teknologi yang ke arah pembinaan bom dan sebagainya, betul? Tapi sebenarnya dia adalah satu tenaga bersih yang boleh kita gunakan dengan kos yang murah untuk mungkin pada satu ketika menggantikan lembaga dan sebagainya dengan penggunaan teknologi. So itulah lebih kurang peranan MOSKI dengan secara ringkas. Saya beritahu kita adalah leading ministry Kementerian Pendahulu terhadap teknologi termaju yang ada di sekitar kita yang tadi adik-adik berjaya jawab dengan cara terus AI, betul kan? Tapi sebenarnya banyak lagi yang ada bidang-bidang. Satu ketika nanti mungkin adik-adik selepas daripada laman persekolahan akan nampaklah yang saya berharapkan pada ucapan pada hari ini. Ni back to official sedikit latar belakang lah. Program yang ada pada hari ini adalah dipanggil program SKI Madani, anjuran MOSKI dan Sains Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama UMPSA khususnya pihak MOSKI dan juga daripada pihak BPD serta Sekolah Bahasa Integrasi. Terima kasih banyak-banyaklah di on behalf of Fakultas Sains dan untuk makluman, program ini dirangka dengan kerjasama rakan bersama untuk memperkukuh budaya dan celik STI. STI is Sains dan Inovasi di dalam masyarakat, bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar, selaras dengan agenda Malaysia Madani yang menekankan nilai kemampanan
kesejahteraan dan inovasi. Yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian juga, kita juga mahu masyarakat bukan sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan penyumbang kepada inovasi, baik di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Dan kerjasama erat antara pelbagai pihak menjadi tunjang kejayaan program pada hari ini, STM Madani merupakan contoh yang praktikal menggariskan kepentingan integrasi antara akademik, pelaksanaan dan capaian program dalam memastikan kelestarian inovasi dan kesejahteraan yang disasarkan dapat diterjemahkan secara holistik atau menyeluruh untuk mencipta impak dan kebersamaan yang selari dengan aspirasi kerajaan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyeru kepada semua hadirin khususnya para pelajar agar dapat memanfaatkan ruang untuk menuntut ilmu, perkara baru dan inovasi. Hari ini kerana masa depan Malaysia terletak di tangan generasi yang berfikir secara saintifik, berdaya cipta dan berakhlak tinggi. Sekali lagi, saya dengar sukacitanya merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program yang dinamakan Sains Teknologi Inovasi Madani dan Sains Teknologi dan Inovasi pada hari ini. Semoga segala usaha akan menyuburkan aspirasi dan menjadi pembangkit kepada pembangunan masyarakat yang cerdik, sains, inovasi dan sejahtera. Tahniah dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak terlibat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya rasmikan program STM Madani. Terima kasih diucapkan kepada Yang Dihormati Dr. Muhammad Nur Azminuddin atas ucapan dan kesediaan merasmikan majlis sebentar tadi.